Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pengunjung yang berada di Wildlife Concert MV Genta. Pertama sekali, sila berikan tepuk gemuruh buat anda semua. My name is Faiz and I will be your main host for today. Apa khabar semua? Alhamdulillah, very good. Jadi di Wildlife Concert MV Genta, kami akan membawa anda semua mengembara ke seluruh dunia bagi menyaksikan pelbagai hidupan liar kami beraksi dan memburu seperti di habitat asal semula jadi mereka. Tetapi sebelum kita bermula, anda semua diingatkan untuk kekal duduk di tempat masing-masing dan tidak berkeliaran sepanjang persembahan berlangsung. Dan sekiranya terdapat hidupan liar kami yang cuba mendekati anda, anda diminta untuk tidak menghulur, melambai atau mengangkatkan tangan bagi bertujuan keselamatan anda serta hidupan liar kami. Are we clear on this? Yes? Very good, guys. Are you ready for the show? Kurang semangat. Sekali lagi, one more time. Are you ready for the show? Alright, so ladies and gentlemen, boys and girls, let's begin our animal and bird show by introduce our first bird species of today that coming all the way from heavy tropical rainforest, our rhinoceros hornbill ataupun burung enggang badak. Burung enggang badak ini juga dikenali sebagai burung kenyalang di negeri Sarawak, dan negeri Sarawak juga digelar sebagai Lands of Hornbills ataupun bumi kenyalang kerana 8 daripada 54 spesies berada di negeri Sarawak. Dan aksi yang telah anda semua saksikan sebentar tadi adalah demonstrasi bagaimana burung enggang kita memburu seperti di habitat asal semula jadi mereka. Burung enggang ini akan terbang dari satu dahan ke dahan yang lain bagi menangkap serangga yang berterbangan di udara. Looks like Mr. Hafiz want to try one more time. You want to see one more time? Alright, so all eyes on our rhinoceros hornbill. Looks like our hornbill is looking around to ensure everything is safe before taking off flight. Membina momentum, mengumpulkan tenaga, aiming to the fruit, memerhatikan buah, taking off flight, aiming to the fruit, and yes! Once again, our rhinoceros hornbill catches the fruit in the mid-air. Tuan-tuan dan puan, ini membuktikan bahawa burung enggang kita mempunyai penglihatan mata yang sangat tajam. Tahukah anda, burung enggang yang bersama Mr. Hafiz sekarang ini adalah merupakan burung enggang betina kerana mempunyai bola mata yang berwarna putih. Manakala burung enggang jantan pula akan mempunyai bola mata yang berwarna merah. So that's it from our rhinoceros hornbill. So give it clap to our rhinoceros hornbill. And thank you to our performer, Mr. Hafiz. Tuan-tuan puan, burung enggang ataupun burung kenyalang menjadi burung kebanggaan di negara Malaysia. Alright, seterusnya kami nak bawa anda semua berjumpa dengan spesies burung nuri yang kecil pula. Diterbangkan jauh daripada Brazil. Let's welcome our beautiful flock of Stankonia ataupun burung matahari. Lihatlah bulu pelepah mereka berwarna oranye dan juga kuning keemasan seakan-akan warna cahaya matahari. Dan walaupun bertubuh kecil, mereka mampu untuk menghasilkan bunyi yang sangat kuat dan nyaring bagi bertujuan komunikasi bersama rakan-rakan mereka di dalam hutan. Jangka hayat bagi burung matahari ini boleh mencecah sehingga 30 ke 35 tahun. So that's it from our Stankonia. Please give a clap to our Stankonia, our burung matahari. Alright, kepada para pengunjung, anda semua dialu-alukan ke photo booth aviari dan juga reptile cave kami untuk merasai pengalaman, memberi makan, berinteraksi dan juga bergambar dengan pelbagai jenis hidupan liar kami yang berada di sana. So, don't miss a chance and see you there. Alright, seterusnya kami nak bawa anda semua berjumpa dengan mamalia
yang sangat istimewa. So all of you, let's focus on this island. Looks like our island right now is very messy. Banyak sampah yang berada di atas lantai. Tapi tak mengapa. Kita minta rakan haiwan kita, our animal friends, untuk bantu mengutip sampah sarap yang berada di pulau. That's it. With Mr. Rizman right now, our adorable raccoon. Come on, go pick up the rubbish. Don't be shy. Alright. Pick up the first one and put inside the dustbin. So clever. Alright, come on. Very good. Alright, the third one. Alright, the fourth one. Come back. Come on. Okay. Very good. Alamak, terjatuh. Faham saya? Very good. Alright, the last one. Final moment. The last can. Tinang terakhir. Back. And yes, our island is clean. Please give it clap to our raccoon. And thank you to our performer, Mr. Rizman. Perempuan raccoon ini terkenal di luar negara sebagai mamalia yang sangat nakal, a naughty mammal. Tetapi tahukah anda, raccoon ini mempunyai IQ yang sangat tinggi. Dan juga, raccoon juga digelar sebagai arboreal animal, di mana mereka banyak menghabiskan masa di atas dahan pokok untuk mencari makanan dan juga mencari tempat tinggal. So that's it from our raccoon. Once again, please give a big clap to our raccoon. Okay, right now, seterusnya kami nak minta anda semua untuk senyap seketika. Keep silent for a while. Wait, can you guys hear something? Something's crying right now. Well, let's have a look under the water. Can you guys see something under the water right now? Well, I think it's not a fish. Wait, I think I saw it on our mangrove area right now. What is that? Well, it's our Asian small cloud otter ataupun memerang. Memerang ini adalah merupakan spesies memerang yang terkecil di dunia. Alright. So Mr. Hafiz, what do we have here? Mr. Hafiz have a rubber fish. What we do with it? Alright, so Mr. Hafiz will throw the rubber fish into the water and our otter will catch it. Let's see how our otter catches the fish. Alright. Go on. Alright, looks like our otter is really excited right now. Mr. Hafiz has making a throw. Looks our otter is swimming towards it, looking for the rubber fish, and there's it. Now, swimming and keep swimming. Alright, sekali. Come on. Dah jumpa dah. Alright, and now grab the rubber fish using his mouth. Looks, where does our otter will go? Easy, they're coming back to us. Boleh tak kembali kan Mr. Hafiz? Final moment. Oh, she's making a very beautiful dance. Sedang menyelam. Alright, good. Okay, final moment. Come on. Sekali lagi. And yeah, it's coming back to Mr. Hafiz. So smart, right? Perempuan disebabkan kepakaran memerang kita dalam memburu ikan. Para nelayan sejak berkurun lamanya telah menggunakan khidmat memerang ini untuk menangkap ikan. Fantastic from our otter. Please give it up to our otter and thank you to our performer, Mr. Hafiz. Perempuan memerang ini banyak ditemui di perairan sungai di sekitar Asia. And right now, we would like to bring all of you to the edges of the forest, ke hutan yang sangat tebal, untuk bertemu dengan our majestic creature that we call as Javan deer ataupun rusa Jawa on our island right now. Perempuan rusa Jawa ini merupakan spesies rusa yang terbesar di Asia dan mereka juga dikenali sebagai herbivorous animal, haiwan herbivore, di mana rusa Jawa ini akan memakan tumbuhan seperti daun pokok, rumput dan juga buah-buahan sebagai sumber makanan mereka. Fakta menarik mengenai rusa Jawa ini, mereka juga dikenali sebagai natural seed disperser, penyebar biji benih pokok secara semula jadi di dalam hutan. Jangka hayat bagi rusa Jawa ini boleh mencecah sehingga
20 ke 25 tahun. So that's it from our jawapan dia. Please give a clap to our jawapan dia, our rusa Jawa. Mereka juga diberi nama sebagai rusa Jawa kerana rusa ini banyak ditemui di Kepulauan Jawa, Indonesia. Alright, for the next, saya minta anda semua berhati-hati, be careful, kerana haiwan yang berikutnya mampu untuk mengeluarkan bau yang sangat busuk. So guys, be ready. Let's welcome our pair of skunk. Where is it? Well, on the walkway right now with Mr. Hario there. Ladies and gentlemen, skunk mampu untuk menghasilkan bau yang sangat busuk melalui kelenjar yang berada di bawah ekor mereka, iaitu anal gland. Bau busuk itu dihasilkan bertujuan untuk melindungi diri mereka sekiranya skunk ini berasa terancam. Dan tahukah anda juga diet pemakanan bagi skunk ini terdiri daripada buah-buahan, serangga, dan mereka juga akan memburu telur haiwan yang lain sebagai sumber makanan mereka. So that's it from our pair of skunk. Please give a clap to our pair of skunk, our adorable creature. So fluffy, isn't it? Terowongan skunk diterbangkan jauh daripada North America, Amerika Utara untuk bertemu dengan anda semua di Zoo Melaka. Alright, selepas kita ke Brazil, Indonesia dan ke Amerika Utara, how about to travel lagi? I think we should travel to South Africa, Afrika Selatan, untuk bertemu dengan haiwan yang digelar sebagai pakar dalam menggali. So guys, let's meet with our group of meerkats. Where is our meerkat? Well, on the stage right now, surprisingly, teman-teman, meerkats ini dikenali sebagai social animal, haiwan yang hidup dan memburu secara berkumpulan. Dan mereka juga dikenali sebagai professional digger, pakar dalam menggali, kerana meerkats ini mempunyai kuku yang sangat panjang dan melengkung membantu mereka dalam proses menggali. Mereka juga akan menggali tanah bertujuan untuk mencari tempat tinggal dan juga mencari makanan. Tuan-tuan lihatlah, meerkats ini juga mempunyai bulu yang berwarna coklat keperang-perangan menjadi camouflage, penyamaran semula jadi. So that's it from our group of meerkats. Give it clap for our group of meerkats. Mereka banyak ditemui di gurun-gurun Sahara, teman-teman. Alright, seterusnya kami buat anda semua berjumpa dengan ayam yang sangat istimewa, diterbangkan jauh daripada South Africa. Let's welcome our guinea fowl ataupun ayam api-api. Where is it? Teman-teman, ayam api-api ini dikenali sebagai ayam mutiara. Teman-teman, ayam kerana mereka mempunyai tumpuk putih seakan butir-butir mutiara di bulu pelepah mereka. Why they are running away? Sorry guys. Teman-teman, mereka dikenali juga sebagai nature alam, penggerak semula jadi. Tahukah anda, mereka menjadi kegemaran para petani kerana ayam api-api ini akan memakan serangga-serangga perosak yang merosakkan hasil tanaman petani. So that's it from our guinea fowl. Please give a clap to our guinea fowl, our ayam api-api, haiwan yang digemari oleh para petani. Alright, ladies and gentlemen, boys and let's moving on. Seterusnya, kami bawa anda semua berjumpa dengan mamalia yang terakhir. Mamalia ini mempunyai senjata di badan mereka untuk melindungi diri. Can you guess what? Betul tak betul? Very good, Landa. Let's meet with our Malayan porcupine. Landa Malaya. Ladies and gentlemen, Landa Malaya ini akan mempertahankan diri mereka menggunakan duri tersebut. Tetapi masih lagi ramai yang menyalah-anggap bahawa mereka mampu untuk menembakkan durinya. Bukan, itu semua adalah mitos semata-mata. Ini di mana Landa hanya mampu untuk mengembangkan sahaja bagi menakut-nakutkan musuh mereka.
Dan sekiranya duri itu patah atau tercabut, duri mereka itu mampu untuk tumbuh semula. Ini adalah kerana duri mereka itu dihasilkan oleh keratin, iaitu protein, bahan yang sama untuk menghasilkan kuku dan juga rambut manusia. Menarik bukan? So that's it from our Malayan porcupine. Please give it loud to our Malayan porcupine. Our Landa Malaya. Para teman-teman sudah hampir sampai ke penghujung persembahan kita. And wait, on our mangrove area now, there is it, our flock of painted stork atau burung botak padi. Burung botak padi ini dikenali juga sebagai burung hijrah kerana mereka akan terbang dari satu kawasan ke kawasan yang lain bagi mencari habitat yang baru. And also, over there we have our Lone Ranger, pinback pelicans atau burung undan. Burung undan itu mampu menyimpan sekitar 20 ekor ikan dalam satu masa di bawah paruh mereka. Dan mereka, dua spesies burung ini dikenali sebagai burung air kerana mempunyai bulu pelepah yang keras pada air. And surprisingly now we have our flock of turkey right now. Robot turkey ini menjadi haiwan yang kegemaran para peternak. Dan tahukah anda, mereka diberi nama sebagai ayam Belanda kerana ayam ini dibawa oleh orang Belanda ke tanah Melayu pada zaman dahulu. So ladies and gentlemen, boys and girls, we have reached to the end of the show. I would like to thank you to all my backstage member and to our performer Mr. Hafiz Mr. Rizwan yang telah menjadikan persembahan kita pada petang ini. So guys, radio camera, let's welcome our free flight pigeon. That symbol of love, peace, harmony, and also prosperity. Guys, please remember, stay safe, stay healthy, and hashtag kita, jaga kita. And right now, we want all of you to put your hands up in there. Put your hands up and say goodbye. Enjoy your journey in Zumlaka. Thank you so much. Para pengunjung, anda semua dialuk-alukan ke Southern Shop kami untuk memberikan cendera hati buat orang yang tersayang kenangan di Zumlaka. Dan pada siapa yang terlepas show kita pada 2.30 ini, jangan bimbang kerana kita ada show lagi pada jam 4 petang. Thank you so much. Bye.